Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Zaza bersama husband. Okey. Kami ingin menggunakan sebahagian asas rahmah di sini di pasaraya ni, dan pasaraya yang boleh digunakan pada tarikh 30 Februari 2025 kami masih belum menggunakannya. Jadi pada hari ini kami akan menggunakannya, insya-Allah. Jom ikut kami, apakah barangan yang kami akan pilih. Okey, macam ada ni. Okey, kami dah jumpa telur. Ada sebagai asas rahmah. Okey, kami nak ambil telur. Yang mana satu? Itu 3 plus. Okey. Kami ambil telur, lepas kemudian kita nak ambil apa lagi? Okey, jom ikut kami. Okey, yang ini boleh sebab husband dah check dekat dalam sistem dia. Mana sistem? Ni 18 ni 23. Maknanya dah boleh lah. Okey, seterusnya kami memilih ikan sardin. Ni. Sebab ada tulis lah. Tapi lebih baik pilih kecil sebab kalau kita nak makan, kita terus makan terus. Kalau yang ini nanti ikut tak habis makan, rugi je lah. Okey. Ikut kami, seterusnya kami nak pilih yang makan apa? Okey, husband dia letak kat situ. Dia dah check dalam sistem. Maknanya boleh. Okey, kemudian kami memilih susu tin. Tadi tulis. Jadi kami akan memilih susu tin pekat. Seterusnya kami memilih teh. Teh boh 2 kotak. Okey, kemudian kami memilih gula. Kemudian kami pilih tepung. Okey, kami beli sabun Dettol. Walaupun kat rumah ada mandian, tapi ni untuk menghabiskan semangat rahmah, kita beli lagi. Okey, kami dah membayar. Okey, kami dah beli tapi masih ada balance lagi. Masalah kami akan pergi ke pasaraya lain pula. Okeylah. Kami nak pergi ke sana dahulu. Okey, antara barangan yang kami beli di sini masih ada lagi. Okeylah, kita jumpa di video seterusnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tak selalu.